Okey, ni adalah contoh bilik asrama Monkodo bilik 2. Okey, ni masuk dalam. Katil ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So dalam satu ruang ada 13 orang boleh muat. Okey. Dia susun macam ni lah. Sini dia tulislah meal time, dinner time, buffet, bila breakfast. Okay. Ya, di sini ada toilet. Okay, toilet sini share. Ini share bilik mandi. Ya. Okay. Ini dapur. Ada cawan-cawan kalau siapa ada yang pandai lah. Okay. Ada sudu, sediakan sudu, ada mangkuk. Ini apa? Kosong. Ni kosong. 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 Ada air. Air biasalah sejuk. 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 Okey. Okey, bilik air macam ni lah. Okey, yang ujung sini ada pintu lagi. Pintu pergi mana ni? Pintu keluar. Pergi ke tempat lain. Wah. So, ini adalah bilik Monkodo 2.